Saga kenderaan Malaysia yang terbaik. Ini ada satu BLM aku nak cerita hari ni. Kereta ni baru nak jual harga 7,000. Dan yang paling utama, kereta ni condition memang cemerlang, gemilang dan terbilang seperti namanya, Saga. Okey, yang ni tahun 2008. Kereta ni mileage baru 37,000. Ori Zainal. So, apakah penyebab kereta ni yang tak berjalan sangat? Okey, ni owner dia satu uncle lah. Dia kereta ni banyak parking kat rumah, tak berapa pakai. Banyak duduk dekat rumah, tak guna. And then dia nak jual. So, kita tolong jualkan lah. Dan juga kereta ni condition dia memang mantap. Cat tak ada mati lagi, cat belum mati. Cuma ada cara-cara bodoh sikit lah. Macam ni, dekat tepi ni gesel, lepas tu cucu dia ke buat main conteng-conteng kat lampu tu, nanti kita buat balik lah. Dia gesel lah. Yang ni gesel pagar lah, apa lagi. Okay, lain semua, body semua free accident Kereta ni marking original, totally original. Nanti aku akan tunjuk dia punya original sampai mana. Okay, let's go, kita masuk dulu. Sebelum tu, jangan lupa share pada kawan-kawan. Okay, kita tengok bahagian dalam interior. Seat semua masih keras. Keras seat dia. Maknanya memang cantik. Mileage tak tipu. Watt tak tahu, watt tipu ke tak tipu. Ini memang original Sebabnya kenapa original? Sebabnya kereta ni boleh nampak bukti yang mengatakan kereta ni memang tak berapa jalan. So dia servis untuk minyak gearbox dia jauh lagi. Tapi tengok tahun bila, 2023 guys. Minyak hitam dia pun 2023. So yang ni memang kereta banyak parking, tak banyak jalan. Jalan dekat-dekat saja. Boleh nampak dia punya tombol semua okey lagi. Radio saja dah rosak. So nanti kita akan replace lah radio. Kita akan bagi radio lah. Siapa yang beli dengan kita, kita bagi radio. Dengan syarat harga lah okey. Cun kita bagi cantik balik. Okey, tengok belakang belakang pun sama kemas. Sama-sama kemas, sama-sama cantik. Okey, jom kita tengok boot belakang. Macam mana boot belakang dia, clear tak clear. And then kita tengok kenapa saya kata ini kereta original. Let's go. Okey, jom kita tengok dari segi detail kereta ni. Okey, condition memang cantik macam ni. Ni boot dia tak kotor Kalau kereta mileage dah tinggi, biasa kita akan bawa barang macam-macam kan. Boot mesti rosak, cala-cala. Boleh nampak dia punya panel papan ni cantik guys. Cantik kawan-kawan, cantik. Bersih macam kereta baru. Okey, jom aku tunjuk enjin pula. Enjin macam mana nak baca. Panas. Okey, enjin dia boleh nampak. Marking dia semua original Marking dia original. Marking absorber dia original, tak pernah buka langsung. Marking dia. Mounting semua original, bateri saja dah replace. Expired lah, biasalah, tak banyak jalan. And then boleh nampak dekat bawah tu pun original lagi. Timing belt, timing chain, timing belt, tali sawat semua dalam condition original boleh nampak tu master pump dia, brake dia pun original. So ini menunjukkan kereta ni memang kurang jalan lah. Kalau kereta dah jalan, dia mesti dah buka itu master pump. And then barang-barang dia semua dah akan nampak dia ubah lah. So yang ni dalam condition tak pernah tukar dan repair. Dia cuma servis saja. Kalau 37,000, maknanya baru 4 kali servis tau. Baru 4 kali servis guys. Dulu aku jumpa paling gila lah satu kereta Myvi tahun 2016 tak silap. Tu pun mileage dalam 20 lebih ribu. Tapi itu tahun 2016. Yang ni tahun 2008, lagi tua. So far lagi 3 tahun 20 tahun kereta ni. Betul tak? 3 tahun lagi kereta ni 20 tahun. Tapi korang boleh nampak dia punya condition macam mana. Memang mantap. Kita jual baru 7K. Berminat boleh WhatsApp aku 017-714-5604. Share pada kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang mana teringin nak cari kereta yang condition cantik, yang susah nak bawa anak bini
takut kena tipu beli kereta second banyak problem, boleh beli kereta macam ni. Yang ni kereta dia confirm confirm owner tak ada adjust mileage dan juga kereta condition sangat bagus. So consider cantik lah kereta bawah 10,000 yang dapat mileage rendah, condition body okey, kaki-kaki dia, lower arm dia semua cantik. Ini kereta boleh beli. So berminat wahap aku dulu, link pada bahagian penerangan bawah. Okey, bye bye. Assalamualaikum.